2, 3. Tidak, jangan. Ini sakit. Fahim, cepatlah. Mak penat dah tunggu. Awak kan dah pergi sekolah baru. Mesti kena beli lagi. Weh, baru sampai ke? Weh, siapa ni weh? Budak baru ke? Lah, budak baru ke? Aku yang kesal kelas tu. Weh, biar target ni weh. Aku baru. Assalamualaikum, nama saya Fahim. Saya daripada Bacok. Saya pindah ke sekolah ni sebab dulu saya sebenarnya kena bully dengan kawan-kawan. Weh, dia kena bully lah. Betul lah, aku tengok belum beg. Yang dah agak dah. Nak target. Itu saja kot daripada saya. Terima kasih. Duduk. Kau dah sini ke? Tunjuk ah. Terima kasih. Kau dah pakai. Asal yang dia ni? Agaknya weh. Ya weh. Tiba menjadi seorang. Takutlah aku. Kenapa dia pindah kat sini? Kata psycho. Kena dulu. Siapa dapat ni? Dapat dua. Aku tak dapat lagi ni. Weh, korang nak main sekali boleh tak? Weh, aku nak pergi tanda kejap. Ya, aku pergi juga weh. Pergi seorang, pergi sama-sama. Sorry, kita nak tanda tau. Kau main nanti kau. Kau nak main, kau main lah. Terima kasih. Iftar nanti nak buka apa? Tak tahu weh, aku rasa macam masak nasi goreng. Weh, korang nak pergi mana? Korang nak pergi mana? Nak ikut boleh? Lepas tu air kau makan apa air? Minum. Aku buat sendiri. Aku beli kaki filawang tu. Apalah nasib aku. Ada orang pun nak kawan dengan aku. Sama je macam sekolah dulu. Baik aku tak pergi sekolah kalau macam ni. Aku rasa baik aku bunuh diri je lah kalau macam ni. Ada tali. Weh, penat weh makan tapi sedap lah. Weh, nasi air kau. Sikit gila. Weh, aku macam nampak something lah atas lantai. Weh, Fahim weh. Fahim weh. Ya Allah. Ya Allah. Weh, Fahim. Weh, Fahim. Kau buat apa ni, Fahim? Kenapa macam ni, weh? Fahim, bangun, Fahim. Dia mati ke? Weh. Mana aku tahu. Fahim, bangun. Panggil cikgu. Weh. Assalamualaikum, nama saya Fahim. Saya daripada Bacok. Saya pindah sini sebab dulu saya kena bully. Kita kat sini kawan je dengan awak. Terima kasih. Tak ada boleh-boleh ni, baik semua. Itu saja daripada saya. Terima kasih kawan-kawan. Boleh saya duduk sebelah awak? Boleh. Kalau ada sembilan senang sikit awak nak masuk. Terima kasih. Sorang lah. Ni dia. Tidak. Fahim, kenapa Fahim? Kenapa awak kira? Saya ada trauma. Saya takut kamu semua tak nak kawan dengan saya dah lepas ni. Fahim, tak apa weh kat sini. Semua kawan kau. Ya, kita orang semua baik. Kalau kau nak bantu apa-apa, kita orang boleh bawa pergi jumpa cikgu kaunseling. Cikgu kaunseling? Baik tau. Cikgu kaunseling tu macam mana? Cikgu kaunseling tu Apa? Kau ikut je kita orang dulu. ikut je dulu. Kita tahulah. Jom. Okey. Terima kasih kawan-kawan.
Assalamualaikum. Aku masak nasi goreng je ke? Aku malas lah nak masak. Pasal? Weh. Korang nak pergi mana ni? Ikut eh? Boleh? Nak ikut? Kau iftar apa hari ni? Nak kau iftar ayam gepuk weh. Weh, sedap gila. Jomlah ikut aku. Iftar Alah, sesama. aku masak nasi goreng. Oh, tak apalah. Aku belanja korang. Gila ni penanti. Macam seronok je korang main. Nak main sekali boleh tak? Macam mana? Tak nak. Cuba dia boleh main. Kita main sekali lagi. Okay, sebab Kau punya warna kuning. Okey. Sejak itu, kehidupan saya menjadi sangat gembira dengan persekitaran yang positif. Dari sini, saya faham bahawa kesejahteraan mental sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Sudahkah dah belajar? Sila komen.